Saya tak sangka benda ni boleh jadi. Tapi saya mula perasan suami dah tak macam dulu. Dulu kami bahagia, tapi makin lama hubungan jadi hamba. Dia makin kurang keinginan, selalu elak bila saya nak bermanja. Kadang-kadang masuk bilik awal, tapi bukan untuk saya. Dia lebih rela tidur dari layan saya. Kalau bersama tu, sekejap je dah layu. Benda ni bukan salah dia. Mungkin kerja stres, mungkin faktor umur. Jadi saya bincang dengan dia, ajak jumpa doktor. Doktor explain pada kami beberapa punca, stres kerja dan kurang rehat boleh buat hormon lelaki makin rendah. Sebab tu alat sulit makin lemah dan tak tahan lama. Tapi ada solusi yang selamat dan berkesan. Suplemen khas untuk lelaki. Doktor cadangkan Alpha Men suplemen untuk lelaki 100% natural dan selamat. Bila doktor sendiri explain, barulah suami yakin nak cuba. Senang je koyak dan makan satu sachet sehari, tak payah bancuh. Saya pun happy sebab dia berdaftar dengan KKM dan ada halal JAKIM. Lepas minggu, saya sendiri nampak perubahan dia. Dia makin bertenaga, makin rajin nak usik saya. Tak perlu saya ajak dulu. Makin erat, makin bahagia. Saya rasa macam zaman bercinta dulu. Bukan suami je yang perasan perubahan saya ni. Saya pun kadang-kadang ambil Alpha Men ni bila cuti. Bila saya cuba, badan rasa lebih bertenaga. Rasa macam muda balik. Kalau awak perasan suami makin dingin, jangan tunggu lama. Bantu suami anda hari ini. Alpha Men Suami Power, isteri happy.